Kembali oleh pemain Liwai ke dalam. atau cross ke depan terus mencari pemain Liwai. Pukul itu dia jaringan pertama Cantik yang dilakukan oleh jaringan yang dilakukan. Itu dia gol pertama untuk Wakabayashi daripada Bistik. Ada Tum Razik naik ke atas, ada peluang untuk melakukan satu rembatan. Itu dia Gol yang jaringan tunggu-tunggu. bola keluar Ada semula di set yang yang kedua dalam ni. melalui Razik. Tak maksudnya. Liga. Sana friendly. Nampak? Jadi tak ada masalah. Nampak? Kembali oleh pemain Liwai ke dalam. atau cross ke depan terus mencari pemain Liwai. Pukul itu dia jaringan pertama Cantik yang dilakukan oleh jaringan yang dilakukan. Itu dia gol pertama untuk Wakabayashi daripada Bistik. Ada Tum Razik naik ke atas, ada peluang untuk melakukan satu rembatan. Itu dia Gol yang jaringan tunggu-tunggu. bola keluar Ada semula di set yang kedua dalam ni. melalui Razik. Kembali oleh pemain Liwai ke dalam. atau cross ke depan terus mencari pemain Liwai. Pukul itu dia jaringan pertama Cantik yang dilakukan oleh jaringan yang dilakukan. Itu dia gol pertama untuk Wakabayashi daripada Bistik. Ada Tum Razik naik ke atas, ada peluang untuk melakukan satu rembatan. Itu dia Gol yang jaringan tunggu-tunggu. bola keluar Ada semula di set yang kedua dalam ni. melalui Razik. Kembali oleh pemain Liwai ke dalam. atau cross ke depan terus mencari pemain Liwai. Pukul itu dia jaringan pertama Cantik yang dilakukan oleh jaringan yang dilakukan. Itu dia gol pertama untuk Wakabayashi daripada Bistik. Ada Tum Razik naik ke atas, ada peluang untuk
Assalamualaikum. Selamat datang. Kita bawakan aksi untuk FinU Alumni Super League 2026 yang kita bawakan khas dari Padang FunU Seri Alam ini, mempertemukan pasukan FunU Seri Alam menentang pasukan Golden Eagle. Dan kedua-dua pasukan kelihatan baru saja persiapkan untuk memulakan aksi ini dengan pasukan Golden Eagle memakai jersey berwarna gold, manakala pasukan FunU akan memakai baju berwarna kelabu, akan menyerang dari kanan ke kiri skrin anda. Dengan perlawanan baru saja dimulakan ini, kita bawakan khas melalui laman sesawang YouTube dengan channel Sport Hub Network TV untuk aksi pertembungan yang baru saja membuka tirai untuk aksi FunU Alumni League ini. Itu dia, baru saja dikawal oleh para pemain pasukan Golden Eagle yang memakai jersey berwarna serba gold, manakala pasukan FunU yang baru saja mengeluarkan bola ketika ini memakai jersey berwarna kelabu, akan menyerang dari kanan ke kiri skrin anda. Dengan lontaran ke dalam kali ini diberikan kepada pasukan Golden Eagle. Satu lontaran ke bahagian dalam padang ini, dan kita saksikan gerakan cuba dilancarkan oleh para pemain pasukan FunU ini. Satu gerakan ke bahagian kiri untuk pasukan FunU melancarkan gerakan. Satu hantaran, ada ruang, dan itu dia jaringan gol berjaya dihasilkan oleh pasukan FunU ini. Satu gerakan yang cukup menarik. Kita saksikan sekali lagi, berjaya jaringan dilakukan dengan cukup menarik, memberikan jaringan gol yang pertama kepada pasukan FunU ini. 1-0. Berjaya pasukan FunU mendapatkan jaringan gol pendahuluan ini dengan gerakan terus dilancarkan oleh pasukan Golden Eagle. Segera didakap kemas oleh pasukan FunU ini yang kelihatan sedikit berkelebihan dengan percubaan pertama sebenarnya yang dilancarkan sebentar tadi dengan pasukan FunU. Kembali terlepas pula kepada penguasaan pasukan Golden Eagle. Kali ini lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Golden Eagle untuk mereka cuba melancarkan hantaran lintang kali ini. Bendera diangkat, namun permainan diteruskan. Mungkin itu dia, baru saja disahkan gerakan yang dilancarkan oleh pemain pasukan Golden Eagle sebentar tadi melalui hantaran di seberang kanan, dikesan sudah pun berada dalam kedudukan offside. Diminta untuk bergerak sedikit ke belakang lagi dengan hantaran serta lambungan terus segera dikeluarkan oleh pemain pasukan Golden Eagle dengan bola kali ini berlegar di bahagian seberang kanan. Satu diagonal pass yang agak sedikit kuat pula, memberikan kali ini lontaran ke dalam kepada pasukan FunU.
tinggalkan saja kepada rakan sepasukan. Untuk kali ini mereka cuba menggerakkan gerakan yang lebih teratur. Satu kosong kedudukan pada ketika ini, memberikan sedikit keselesaan seketika kepada pasukan Funyu ini. Dengan mereka kelihatan cukup selesa di bahagian kiri mereka diserang pula pada ketika ini dengan pasukan Golden Eagle cuba untuk masuk ke dalam kotak penalti. Sedikit teragak-agak namun segera diberikan bantuan oleh rakan sepasukan. Satu tapping yang gagal untuk menemui sasaran. Dan jika kita saksikan sekali lagi hantaran lintang ini, beliau cuba untuk melakukan gerakan ke hadapan, namun gagal untuk menemui sasaran. Namun itu bolehlah diberikan kredit dengan gerakan pantas terus dilancarkan kali ini. Bola berlegar di hadapan kotak penalti. Segera dikawal untuk meneruskan dominasi pasukan Golden Eagle ini. Pasukan Funyu yang dibarisi oleh rata-rata pemain muda, warga pelajar Funyu Seri Alam ini terus meniupkan semangat bagi melancarkan gerakan. Dengan kali ini pasukan Golden Eagle kembali bergerak di seberang kanan. Satu percubaan terus, namun masih lagi gagal untuk melakukan percubaan tepat ke kubu gawang pasukan Funyu. Sebentar tadi kita saksikan sekali lagi melalui lontaran ini dengan satu sentuhan ke hadapan, satu cut inside, rembatan kaki kiri, namun hanya side netting mengenai bahagian tepi. Dengan sepakan gol diberikan kepada pasukan Funyu. Sekali lagi dikawal oleh para pemain pasukan Golden Eagle yang kelihatan cukup selesa bermain. Mungkin dari segi fizikal mereka mempunyai sedikit kelebihan. Masih lagi dikawal oleh para pemain pasukan Golden Eagle ini dengan gerakan terus bergerak sekali lagi di bahagian kanan dan dikeluarkan. Untuk kali ini lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Golden Eagle. Pendek. Masih lagi bergelut. Ada 3 pemain yang cuba merantai rapat pergerakan di seberang kanan. Mungkin itu antara benda yang disuarakan oleh pengendali pasukan Funyu agar segera menutup ruang yang agak kosong di seberang kanan. Kali ini mereka menukar arah, transisi ke bahagian kiri. Ada percubaan dan itu dia jaringan gol. Berjaya terhasil melalui satu percubaan yang cukup baik. Dengan kita saksikan satu lorongan ke bahagian kiri, percubaan yang berjaya menggegarkan jaring untuk jaringan gol kepada pasukan Golden Eagle ini. Satu sama kali ini. Keadaan semakin terbuka. Dengan jika kita perhatikan kedua pasukan kelihatan lebih seimbang untuk melakukan gerakan demi gerakan. Kali ini
Kelebihan diberikan kepada pasukan Funyu Seri Alam ini. Untuk lambungan disegerakan. Ada tandukan dengan bola bergolek ke bahagian tepi. Untuk 10 minit yang awal ini, kita boleh perhatikan penguasaan banyak dikuasai oleh para pemain pasukan Golden Eagle. Namun pasukan Funyu Seri Alam terlebih dahulu berjaya menjaringkan gol pembukaan melalui percubaan tepat yang pertama. Namun segera disamakan kedudukannya dengan jaringan melalui rembatan kaki kiri sebentar tadi. Lontaran sekali lagi diberikan kepada pasukan Funyu ini, dengan mereka meninggalkan kepada pasukannya kembali. Mereka untuk melakukan hantaran. Ada ruang untuk melakukan percubaan. Segera dikeluarkan sekali lagi oleh para pemain pasukan Funyu. Dengan pasukan Golden Eagle ini terus melancarkan gerakan mereka. Masih lagi mereka bergelut untuk terus melakukan percubaan demi percubaan. Dengan jika kita perhatikan pasukan Funyu kali ini, mereka bergerak ke bahagian tengah ini. Ada sedikit pertembungan fizikal, namun pengadil tidak mengendahkan sebarang provokasi yang disuarakan oleh mana-mana pemain. Dengan kali ini lorongan disegerakan ke bahagian kanan. Masih lagi dalam permainan ada 2 pemain pasukan Funyu yang cuba merantai gerakan di bahagian kanan ini. Dengan sepakan penjuru dihadiahkan kepada pasukan Golden Eagle kali ini. Ini merupakan peluang yang terbaik sebenarnya melalui sepakan bola mati ini. Kerana mereka dibarisi oleh rata-rata pemain yang mempunyai fizikal yang agak tinggi. Satu percubaan dengan hanya sepakan gol diberikan kepada pasukan Funyu kali ini. Mengarahkan rakan-rakan agar segera membuka ruang yang lebih terbuka agar hantaran ini boleh dihantar dengan terus ke ruang yang memberikan lebih peluang bagi mereka melakukan gerakan. Kembali pasukan Golden Eagle menggerakkan bola ke bahagian kanan ini. Satu hantaran lintang dengan bendera sebenarnya sudah pun diangkat, menandakan gerakan sebentar tadi berada dalam kedudukan offside. Sudah 2 kali mereka dinafikan dengan kedudukan serta posisi offside yang dibina. Dengan masih lagi pasukan Funyu kelihatan bergelut untuk memasuki ke dalam ruang kawasan pasukan Golden Eagle ini. Cuba untuk melakukan clearance. Sekali lagi lontaran diberikan kepada pasukan Golden Eagle. Clean tackle berjaya dilakukan. Untuk kali ini mereka terus melancarkan hantaran ke hadapan mengenai rakan sepasukan pula. Dengan mereka kelihatan cuba untuk menggerakkan bola di bahagian kiri ini. Satu hantaran dengan tandukan yang gagal untuk menemui sasaran, namun bola masih lagi segera diselamatkan untuk dimainkan di dalam arena permainan ini. Perlu segera untuk dikeluarkan, ada ruang untuk melakukan percubaan. Namun dihadang sekali lagi dengan pasukan Funyu. Masih lagi bergelut untuk mereka meneruskan penguasaan dan juga kawalan bola.
Kali ini pasukan Golden Eagle, mereka banyak menggerakkan bola di segenap ruang padang. Namun yang sedikit terlepas untuk terus dibuka ruangnya ke bahagian kiri ini. Sedikit terlewat untuk kembali pasukan Golden Eagle. Satu lorongan yang onside kali ini untuk mereka melakukan hantaran lintang. Agak terlepas. Untuk kali ini percubaan berjaya menjaringkan gol untuk mereka. Kali ini semakin selesa. Kita saksikan sekali lagi satu teknik dengan outside foot berjaya memberikan jaringan gol yang kedua kepada pasukan Golden Eagle untuk ketika ini. Berjaya pasukan Golden Eagle untuk mendapatkan jaringan gol yang kedua ini. Semakin selesa pasukan Golden Eagle dengan kelebihan 2 gol ini. Pastinya akan memberikan sedikit tekanan kepada kem pasukan Funyu. Masih lagi segera untuk dikawal. Oh, baik teknik untuk melakukan turning sekali lagi. Gerakan dilebarkan ke seberang kanan ini. Mungkin ini sebenarnya strategi yang dirangka oleh pengendali pasukan Golden Eagle ini. Kerana mereka kerap kali melakukan serangan bukan saja di bahagian tengah, malah banyak melakukan umpanan di seberang sayap kanan ini. Okay, ini kelihatan sedikit bersahaja. Terlepas. Itu dia teknik. Percaya untuk memperdaya pemain tengah pasukan Funyu sebentar tadi. Untuk mereka menggerakkan umpanan ke bahagian hadapan. Segera untuk dikeluarkan sekali lagi. Namun sedikit terlewat. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang masih lagi kekal bersama dengan kami Sport Hub Network TV. Teruskan menyokong kami di ruangan Facebook dan juga laman sesawang Instagram. Namun kita terus berikan perhatian kepada gerakan pantas ini yang dilakukan oleh pemain pasukan Funyu sebentar tadi. Gerakan solo, namun segera dikeluarkan untuk memberikan sepakan penjuru kali ini kepada pasukan Funyu ini. Masih lagi mengarahkan rakan-rakan sepasukan agar segera untuk mendapatkan ruang yang terbaik ini. Satu lambungan cuba untuk dilompat oleh rakan sepasukan yang berada di dalam ruangan kotak penalti. Berjaya untuk lepas. Ada ruang untuk melakukan hantaran lintang. Rendah kali ini. Mujur berjaya melakukan tangkapan yang seterusnya untuk menghadang gerakan yang dilakukan oleh pasukan Funyu sebentar tadi. Mereka kali ini menggerakkan bola yang dialirkan ke bahagian kiri. Berjaya untuk lepas. Namun masih lagi ada penyelamatan penting betul-betul di hujung ruangan kotak penalti sebentar tadi. Yang kita saksikan gerakan ini. Itu dia. Berjaya untuk menghadang gerakan untuk memberikan kembali semangat mereka agar tidak mudah untuk ditembusi, terutama di ruangan sebelah tepi, sama ada sayap kiri maupun sayap kanan mereka. Dan itu pastinya akan memberikan kerumitan kepada
pemain defender kiri dan juga defender kanan mereka. Dengan clearance terus dilakukan, berjaya untuk mendapatkan penggempur depan pasukan mereka. Namun kelihatan sedikit bergelut dengan fizikal para pemain Golden Eagle yang sedikit besar daripada badan para pemain pasukan Fun Yu ini. Masih lagi Fun Yu meneruskan gerakan di bahagian tengah ini. Mungkin mereka kelihatan kali ini semakin selesa untuk melakukan gerakan satu umpanan ke bahagian hadapan. Namun itu memaksa kepekaan penjaga gawang pasukan Golden Eagle untuk segera keluar bagi menafikan gerakan yang dilakukan sebentar tadi. Sekali lagi mereka menggerakkan bola di bahagian kanan ini. Satu umpanan dengan tampanan bola. Percubaan kaki kiri. Namun segera ditampan dan dikeluarkan untuk memberikan lontaran ke dalam kepada pasukan Golden Eagle ini. Kita saksikan segera dikeluarkan untuk kali ini memberikan lontaran ke dalam kepada pasukan Golden Eagle. Hantaran ke bahagian tengah, berjaya untuk mendapatkan rakas pasukan. Ada ruang yang terbaik untuk melakukan percubaan. Ada tepisan namun bola masih lagi berlegar di dalam ruangan kotak penalti ini. Satu set dengan percubaan. Namun terselamat seketika. Kubu pasukan Fun Yu ini kita saksikan. Satu percubaan pertama dengan gerakan yang dilancarkan seterusnya set up. Namun placing gagal untuk mendapatkan jaringan gol kepada pasukan Golden Eagle ini. Sepakan gol diberikan kali ini kepada pasukan Fun Yu. Berjaya untuk mendapatkan rakan sepasukan. Dengan gerakan kali ini, rembatan yang sedikit lemah, mudah untuk ditampan oleh penjaga gawang pasukan Fun Yu. Terselamat sekali lagi kubu pasukan Fun Yu untuk mereka terus melancarkan gerakan dengan hantaran pendek. Mereka perlu lebih kreatif dengan kita perhatikan kali ini gerakan terus dilancarkan di bahagian kanan ini. Ada 5 pemain mereka yang menunggu di dalam kawasan pasukan Golden Eagle ini. Dengan interception cuba didapatkan oleh pemain sayap kanan mereka. Berjaya pula dirampas oleh pemain pasukan Golden Eagle. Ada miscue. Kembali dengan serangan dilancarkan di dalam kawasan Fun Yu ini. Namun gagal untuk melepasi kawalan kebal yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Golden Eagle sebentar tadi. Untuk kali ini mereka mendapatkan jaringan gol. Masih lagi bergelut dengan sentuhan terakhir bola sebentar tadi mengenai badan pemain sayap kiri pasukan Fun Yu, menggagalkan usaha mereka bagi mendapatkan sekurang-kurangnya percubaan tepat ke kubu gawang pasukan Golden Eagle sebentar tadi. Cuaca yang semakin baik ini kita harapkan akan memberikan impak yang positif kepada kesemua pemain yang beraksi di Fun Yu Sri Alam ini. Mini stadium sekolah Fun Yu Sri Alam. Satu infrastruktur yang sangat baik ini, dengan satu keadaan badang yang baik, ditambah pula dengan cuaca yang sebegini baik. Pastinya
ini akan memberikan kelebihan kepada kedua pasukan untuk memperagakan aksi yang terbaik mereka pada petang ini. Sepakan penjuru, satu kesilapan daripada penjaga gol sebentar tadi untuk pasukan Golden Eagle kali ini melakukan lambungan dengan tandukan. Segera dikeluarkan, namun mereka masih lagi terus melambungkan bola tersebut ke dalam kotak penalti pasukan Funyu ini untuk sepakan percuma dihadiahkan kepada pasukan Funyu Sri Alam selepas berlaku sedikit pergelutan di dalam kotak penalti pasukan Funyu Sri Alam ini. Kali ini mereka terus cuba untuk menggerakkan bola. Oh, berjaya untuk meloloskan diri. Namun dihadang dengan dua pemain pasukan Golden Eagle sebentar tadi yang cuba untuk menghadang gerakan yang dilakukan. Oh, ini dia terhadang. Dengan kita saksikan sepakan percuma ini terus dilakukan. Namun gagal, dan itu dia tiupan whistle menamatkan aksi di babak yang pertama ini. Pasukan Funyu 2, pasukan pasukan Funyu 1 sebenarnya. Pasukan Golden Eagle 2. Kita berehat seketika. Balik oleh pemain DY. Atau cross ke depan terus cari pemain DY. Gol itu dia jaringan pertama yang dilakukan oleh Jaringan yang dilakukan. Itu dia gol yang pertama untuk Wakabayashi daripada Vicky. Detum Razi naik ke atas, ada peluang untuk melakukan satu tembakan. Itu dia jaringan bola keluar semula Di set yang kedua dalam ni melalui Razi. balik oleh pemain DY. Atau cross ke depan terus cari pemain DY. Gol itu dia jaringan pertama yang dilakukan oleh Jaringan yang dilakukan. Itu dia gol yang pertama untuk Wakabayashi daripada Vicky. Detum Razi naik ke atas, ada peluang untuk melakukan satu tembakan. Itu dia jaringan bola keluar semula Di set yang kedua dalam ni melalui Razi. balik oleh pemain DY. Atau cross ke depan terus cari pemain DY. Gol itu dia jaringan pertama yang dilakukan oleh Jaringan yang dilakukan.
gol yang sama untuk Wakabayashi daripada free kick. Ada Tum, Yazid naik ke atas, ada peluang untuk melakukan satu gembatan. Itu dia jaringan bola keluar semula Di set yang kedua dalam ni melalui Yazid. Kembali oleh pemain DY. Satu cross ke depan terus cari pemain DY. Gol itu dia jaringan pertama yang dilakukan oleh Jaringan yang dilakukan. itu dia gol yang sama untuk Wakabayashi daripada free kick. Ada Tum, Yazid naik ke atas, ada peluang untuk melakukan satu gembatan. Itu dia jaringan bola keluar semula Di set yang kedua dalam ni melalui Yazid.
Sekali lagi cuba untuk digerakkan oleh ketua pasukan ini. Ketua pasukan dan juga kapten pasukan Funyu sebentar tadi. Dengan 1-2 baik gerakan yang dilakukan onside. Satu umpanan ke bahagian hadapan. Namun gagal untuk membuahkan hasil. Kita saksikan sekali lagi satu gerakan ini gagal untuk memberikan ruang. Namun kita saksikan satu jaringan berjaya dilakukan oleh pemain pasukan Golden Eagle ini. Kita saksikan jaringan ini berjaya untuk memberikan kelebihan kepada pasukan Golden Eagle. 3-1 memberikan kelebihan seketika kepada pasukan Golden Eagle yang berjaya menambah jaringan gol pada ketika ini. Masih lagi cuba untuk bergerak. Dengan 1-2 terus dilancarkan ke bahagian kanan oleh para pemain pasukan Golden Eagle ini. Ada pertukaran akan dilakukan oleh pasukan Funyu ini. Masukkan nafas baru bagi terus merencana gerakan yang lebih berkualiti ke arah kubu kawasan pasukan Golden Eagle. Satu lambungan dengan bola kali ini dikeluarkan untuk memberikan penguasaan kembali kepada pasukan Golden Eagle ini. Kembali mereka melakukan percubaan ini dengan bola yang sedikit melantun. Oh, ada kesalahan yang berlaku. Kita saksikan rembatan ini. Oh, ada sentuhan yang memberikan indirect penalty sebenarnya kepada pasukan Golden Eagle kali ini. Satu ruang yang terbaik. Kelihatan kesemua pemain pasukan Golden Eagle berada berhampiran dengan bola, manakala pasukan Funyu mereka dipersiapkan betul-betul di atas garisan gol. Sentuhan dan itu dia mudah untuk memberikan jaringan gol yang keempat sebenarnya kepada pasukan Golden Eagle ini. Kita saksikan sekali lagi. Itu dia. Mudah untuk memberikan jaringan gol yang keempat kepada pasukan Golden Eagle ini. Semakin selesa pasukan Golden Eagle ini dengan jaringan gol yang keempat berjaya terhasil. Semakin memberikan kesukaran sebenarnya kepada pasukan Funyu Seri Alam ini.
pendek. Dengan kawalan terus dilakukan menerusi siri hantaran pendek ke bahagian kiri ini. Untuk mereka menggerakkan bola di bahagian hadapan. Masih lagi lepas untuk penggempur depan pasukan Golden Eagle ini. Kelihatan ada dua pemain yang cuba menghadang gerakan yang dilakukan. Memaksa pemain ini cuba untuk melakukan tolakan ke hadapan, namun sedikit off balance. Gagal untuk melakukan gerakan yang lebih berkualiti. Dan bola tersebut terus melintasi garisan permainan untuk memberikan sepakan gol kepada pasukan Funyu ini. Tinggi lonjakan yang dilakukan, namun mucur. Bola tersebut dikeluarkan oleh pertahanan pasukan Funyu. Untuk lontaran ke dalam dilakukan oleh pasukan Golden Eagle. Dengan clearance jauh, cuba mendapatkan penggempur depan mereka yang kelihatan hanya sendirian ditinggalkan di bahagian hadapan. Jaya untuk melakukan interception, namun masih lagi ditekan oleh pertahanan pasukan Golden Eagle ini yang tidak mahu memberikan laluan mudah. Satu tolakan ke bahagian hadapan, gerakan terus dilancarkan untuk percubaan. Berjaya, jaringan gol dilakukan dengan satu gerakan yang cukup menarik. Dilakukan dengan cukup jaya, itu dia aksi selebrasi dilakukan oleh pemain pasukan Golden Eagle ini. Tersaksikan sekali lagi gerakan yang menyaksikan rembatan kaki kanan. Berjaya untuk memberikan jaringan gol yang ke-5 sebenarnya kepada pasukan Golden Eagle ini. Semakin selesa pasukan Golden Eagle ini. Dengan kedudukan kali ini 5-1. Semakin besar jurang jaringan gol yang tercipta dari padang Funyu Seri Alam ini. Selangsung kita bawakan khas dari YouTube channel Sophub Network TV untuk aksi Funyu Alumni League 2026. Menyaksikan aksi pembukaan di padang Seri Alam ini mempertemukan pasukan Golden Eagle yang kelihatan pada ketika ini selesa mendahului dengan 5-1, memberikan sedikit tekanan kepada pasukan tuan rumah Funyu Seri Alam ini. Cuba untuk melakukan gerakan dengan bola disegerakan di bahagian kanan untuk mereka melancarkan kembali gerakan dengan lambungan ke bahagian hadapan. Satu tandukan, namun ada sentuhan penting. Ucur gerakan tersebut sudah pun dikesan berada dalam kedudukan offside. Kita saksikan sekali lagi gerakan ini. Satu lambungan, berjaya mendapatkan kepala penggempur hadapan mereka. Namun itu dia sentuhan penting, menyelamatkan seketika pasukan Funyu daripada terus ditekan oleh para pemain pasukan Golden Eagle ini. Agak ke bawah juga ketua pasukan Funyu Seri Alam ini. Turun ke dalam kawasan mereka sendiri bagi melakukan sepakan percuma sebentar tadi. Gerakan kembali dilancarkan di bahagian kanan dengan pasukan Golden Eagle. Terlepas pula kali ini untuk gerakan dilancarkan ke bahagian hadapan. Namun bendera berkibar untuk menandakan sekali lagi gerakan yang dilakukan oleh penggempur depan pasukan
Funyu sebentar tadi dikesan berada dalam kedudukan offside. Caya untuk menggerakkan bola di bahagian kiri ni untuk mereka terus melakukan percubaan. Namun tersaksikan percubaan ini. Baik larian solo yang dilakukan dengan gerakan terus memasuki ke dalam kotak penalti. Oh, tinggi. Gagal untuk memberikan ancaman ke kubu gawang pasukan Funyu Seri Alam ini. Pendek diberikan kepada rakan sepasukan. Mungkin mereka ingin menggerakkan bola secara build up daripada kawasan mereka sendiri. Sekali lagi pertukaran pemain nampaknya dilakukan dengan pasukan Funyu Seri Alam. Sempat untuk menangkal seketika cermin mata yang beliau pakai. Begitu juga dengan pasukan Golden Eagle yang memberikan ruang kepada fresh leg mereka untuk terus memberikan nafas baru bagi aksi di babak yang kedua ini. Oh, berjaya lepas larian yang dilakukan di bahagian kiri. Oh, dengan satu gerakan gagal untuk menggerakkan bola tersebut masuk ke dalam kotak penalti sebentar tadi. Selepas beliau kelihatan dirantai dengan cukup rapat. 3, 4 pemain pasukan Funyu yang kelihatan bergerak ke arah bola. Ini dia larian pantas di bahagian kiri. Terus dilancarkan, masih lagi dalam permainan untuk diselamatkan. Dengan lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Funyu, pasukan Golden Eagle sebenarnya. Dikeluarkan oleh pasukan Funyu. Agak sedikit terkeliru dengan warna jersey yang hampir sama. Ini baru pasukan Golden Eagle dengan berwarna golden jersey mereka. Jersey berwarna keemasan yang kita saksikan. Antara lintang agak tinggi pula lambungan yang dilakukan. Namun segera dikawal. Ada bantuan daripada rakan sepasukan di bahagian belakang, namun dicuri pula. Interception. Terus pasukan Golden Eagle untuk melakukan percubaan. Ada ruang. Dan sekali lagi jaringan terhasil untuk mereka berjaya memberikan jaringan gol yang ke-6 kali ini kepada pasukan Golden Eagle ini. Kita saksikan sekali lagi pasukan Golden Eagle ini. Oh, kuisan yang akhirnya disudahkan dengan jaringan gol yang ke-6. Memberikan keselesaan berganda kepada pasukan Golden Eagle ini. Sudah 6-1 jaringan yang terhasil di padang Seri Alam ini. Pastinya akan lebih banyak drama-drama yang menarik bakal disajikan oleh kedua-dua pasukan untuk aksi petang ini. Masih lagi segera dikawal dengan pasukan Golden Eagle. Terus melancarkan gerakan mereka di bahagian kanan ini. Masih lagi dihadang dengan mereka terus melakukan gerakan. Ada ruang yang terbaik di hadapan kotak penalti. Pasukan Funyu Seri Alam ini ada 2 pemain yang cuba merantai dengan gerakan terus dilancarkan. Ada hadangan namun pengadil tidak mengendahkan jatuhan yang berlaku sebentar tadi. Untuk kali ini sepakan percuma diberikan kepada pasukan Funyu Seri Alam. Tersaksikan, oh, ada kontak sebenarnya. Namun mungkin itu hanya soft challenge yang memberikan sepakan percuma kepada pasukan Funyu Seri Alam ini. Kelihatan sedikit tidak berpuas hati
para pemain pasukan Golden Eagle ini. Namun mereka sudah mendahului dengan 6-1. Pastinya ini akan memberikan keselesaan dan kita harapkan akan lebih banyak drama gol, akan lebih terukir pesta gol pada petang ini di padang Funyu Sri Alam ini, dengan lontaran terus dilakukan. Masih lagi bergelut dengan pasukan Funyu melakukan gerakan. Lincah pemain sayap kanan ini untuk terus dihadang dengan sepakan penjuru sekali lagi dihadiahkan kepada pasukan Funyu ini. Mereka kelihatan cukup kerap diasak di dalam kawasan mereka sendiri. Dengan kali ini seharusnya memberikan kelebihan serta peluang bagi mereka sekurang-kurangnya merapatkan defisit gol untuk saingan Funyu Alumni League 2026 ini. Dengan bola dikeluarkan memasuki, segera clearance dilakukan untuk lontaran ke dalam dilakukan oleh pasukan Golden Eagle ini. Baik, sentuhan pertama untuk percubaan dan seterusnya memberikan jaringan gol yang mudah untuk kali ini, memberikan sekali lagi kelebihan kepada pasukan Golden Eagle ini. Kita saksikan sekali lagi dengan satu rembatan berjaya untuk memberikan jaringan gol kepada pasukan Golden Eagle ini. Gol yang ke-7 berjaya terhasil oleh pasukan Golden Eagle ini. Sambungan sekali lagi disegerakan di bahagian kanan untuk mereka terus melancarkan gerakan. Ada dua pemain yang cuba untuk membayangi gerakan yang dilakukan oleh jentera tengah pasukan Golden Eagle ini. Gerakan sekali lagi di bahagian kanan untuk pasukan Golden Eagle yang kelihatan mendakwa beliau dikasari sebentar tadi, namun pengadil meneruskan permainan. Satu lambungan cuba untuk mendapatkan rakas pasukan di dalam kotak penalti ini, namun bola tersebut keluar untuk memberikan lontaran serta sepakan gol sebenarnya kepada pasukan Funyu ini. Gerakan terus disegerakan oleh para pemain pasukan Funyu, namun lontaran sekali lagi
Terus kepada penguasaan pasukan Golden Eagle ini yang kelihatan semakin selesa mendahului dengan jaringan 7-1. Masih lagi bergelut di dalam kawasan pasukan Funyu ini. Ada ruang yang terbaik untuk melakukan sesuatu tolakan. Mendapatkan rakas pasukan. Satu rembatan. Segera ditampan untuk kali ini. Memberikan kembali penguasaan kepada penjaga gawang pasukan Funyu ini. Dengan gerakan terus dilancarkan oleh para pemain pasukan Funyu. Namun bola sudah pun keluar. Oh, ada pemain yang terbaring. Dan kita harapkan agar tiada kecederaan serius yang melanda mana-mana pemain pada petang ini. Dengan pemain pasukan Funyu kelihatan sedikit terbaring. Dan kita harapkan agar beliau dapat diberikan rawatan segera dengan nampaknya pasukan perubatan dia bawa masuk. Pasukan Bulan Sabit Merah yang pastinya dipersiapkan untuk perlawanan serta aksi Funyu Alumni League ini. Dan kita harapkan agar tiada kecederaan serius yang melanda pemain Funyu di sana. Dengan para pemain kelihatan mencuri sedikit masa bagi mendapatkan air, bagi menghilangkan sedikit tenaga dengan cuaca yang tidaklah terlalu terik, namun agak panas juga di Seri Alam ini. Dan kita harapkan agar para pemain dapat minum air dengan secukupnya. Dan kita harapkan agar tiada mana-mana pemain yang melalui kesukaran pernafasan ataupun mengalami sebarang kecederaan. Gerakan terus dilancarkan ke seberang kanan. Satu larian solo. Dengan pantas pemain ini untuk melakukan larian masuk ke dalam kotak penalti. Satu hantaran lintang. Terlepas. Mujur dikeluarkan. Namun bola masih lagi pergi kepada pemain sayap kanan ini. Perlu diberikan perhatian. Namun terlepas pula. Ada ruang untuk melakukan percubaan. Namun sedikit tinggi. Gagal untuk memberikan ancaman ke kubu gawang pasukan Funyu Seri Alam ini. Kita saksikan sekali lagi satu set up ke bahagian belakang. Namun placing yang dilakukan sedikit sahaja tinggi melewati palang gol. Untuk kali ini memberikan sepakan gol kepada pasukan Funyu Seri Alam ini. Itu dia tiupan whistle menamatkan aksi di babak yang kedua ini. Pasukan Funyu 1, pasukan Golden Eagle 7. Kita berehat seketika untuk aksi di babak yang terakhir. Kembali oleh pemain Liwai.
Satu cross ke depan terus cari pemain di bawah itu dia jaringan pertama yang dilakukan oleh jaringan yang dilakukan. Itu dia gol yang pertama untuk Wakabayashi daripada Vicky. Detum Razi naik ke atas, ada peluang untuk melakukan satu tembakan. Itu dia jaringan bola keluar semula Di set yang dalam kedua ni melalui Razi. Balik oleh pemain DY. Satu cross ke depan terus cari pemain DY. Itu dia jaringan pertama yang dilakukan oleh jaringan yang dilakukan. Itu dia gol yang pertama untuk Wakabayashi daripada Vicky. Detum Razi naik ke atas, ada peluang untuk melakukan satu tembakan. Itu dia jaringan bola keluar semula Di set yang kedua dalam ni melalui Razi. Balik oleh pemain DY. Satu cross ke depan terus cari pemain DY. Itu dia jaringan pertama yang dilakukan oleh jaringan yang dilakukan. Itu dia gol yang pertama untuk Wakabayashi daripada Vicky. Detum Razi naik ke atas, ada peluang untuk melakukan satu tembakan. Itu dia jaringan bola keluar semula Di set yang kedua dalam ni melalui Razi. Balik oleh pemain DY. Satu cross ke depan terus cari pemain DY. Itu dia jaringan pertama yang dilakukan oleh jaringan yang dilakukan. Itu dia gol yang pertama untuk Wakabayashi daripada Vicky. Detum Razi naik ke atas, ada peluang untuk melakukan satu tembakan. Itu dia jaringan bola keluar semula Di set yang kedua dalam ni melalui Razi.
Kembali oleh pemain Liwai. Satu cross ke depan terus cari pemain Liwai. Gol itu dia jaringan pertama yang dilakukan oleh jaringan yang dilakukan. Itu dia gol yang pertama untuk Wakabayashi daripada Victor. Detum Yazid naik ke atas, ada peluang untuk melakukan satu tembakan. Itu dia jaringan bola keluar semula Di set yang yang kedua dalam ni melalui daripada Yazid. kiri. Kembali oleh pemain Liwai. Satu cross ke depan terus cari pemain Liwai. Gol itu dia jaringan pertama yang dilakukan oleh jaringan yang dilakukan. Itu dia gol yang pertama untuk Wakabayashi daripada Victor. Detum Yazid naik ke atas, ada peluang untuk melakukan satu tembakan. Itu dia jaringan bola keluar semula Di set yang yang kedua dalam ni melalui daripada kiri. Kembali oleh pemain Liwai. Satu cross ke depan terus cari pemain Liwai. Gol itu dia jaringan pertama yang dilakukan oleh jaringan yang dilakukan. Itu dia perlawanan dimulakan untuk aksi di babak yang terakhir ni. Dengan kedudukan pasukan Funyu Seri Alam ini ketinggalan 1-7 dengan pasukan Golden Eagle berjaya untuk mendahului dengan 7-1. Namun itu dia kita saksikan serangan awal yang dilancarkan di babak yang terakhir ni. Kita saksikan hampir-hampir memberikan kesulitan serta kemungkinan jaringan gol kepada pasukan Golden Eagle sebentar tadi. Dengan tampanan sekali lagi segera dilakukan oleh para pemain pasukan Golden Eagle ini yang pastinya ingin terus melancarkan gerakan dengan
Bola kembali diberikan di dalam kawasan mereka sendiri. Perlu berhati-hati dengan ada interception yang memaksa sepakan percuma dihadiahkan kepada pasukan Funyu ini. Kita saksikan sekali lagi. Oh, itu dia. Satu kekasaran yang menyaksikan sepakan percuma terpaksa diberikan kepada pasukan Funyu ini. Dengan pasukan Bulan Sabit Merah terpaksa sekali lagi masuk ke dalam padang untuk memberikan rawatan perubatan kepada salah seorang pemain pasukan Funyu yang kelihatan mengalami kecederaan ini. Beliau kelihatan mengalami kekejangan otot jika kita saksikan kepada rawatan yang diberikan. Dengan beliau kelihatan terhincut-hincut, dibantu oleh pegawai perubatan untuk beliau diberikan rawatan di tepi padang ini. Dengan sepakan percuma yang akan diteruskan permainan ini. Itu dia, sepakan percuma dipersiapkan untuk lampungan yang tinggi ni. Gagal untuk melakukan percubaan tepat ke kubu gawang pasukan Golden Eagle sebentar tadi. Dengan pasukan Golden Eagle kelihatan cukup selesa mendominasi permainan, bukan sahaja pada aksi di babak yang kedua, malah mereka dari awal lagi kelihatan cukup selesa mengawal permainan secara total. Namun mereka terlebih dahulu dikejutkan dengan jaringan gol awal oleh anak-anak muda Funyu Seri Alam ini. Namun mereka bangkit dengan 7 gol untuk memberikan kali ini kelebihan bagi meneruskan aksi dalam kancah saingan Funyu Alumni League 2026 ini. Dengan gerakan terus dilancarkan onside, namun sedikit kuat pula gerakan 1-2 yang dilancarkan di dalam kawasan Golden Eagle sebentar tadi. Dengan umpanan ke bahagian hadapan, onside kali ini. Satu usaha yang dihadang sekali lagi oleh penjaga gawang pasukan Funyu dan segera dikeluarkan untuk kali ini memberikan lontaran ke dalam kepada pasukan Golden Eagle ini. Cuba untuk lepas dengan ada ruang yang terbaik untuk mereka melakukan percubaan ini. Masih lagi memberikan kepada rakan sepasukan dengan lorongan disegerakan di bahagian kanan. Satu umpanan dan sudah pun mengenai tangan salah seorang pemain pasukan Golden Eagle sebentar tadi, memberikan peluang keemasan mereka dipersiakan untuk terus sepakan percuma yang dilambungkan. Namun kali ini mereka terus melancarkan gerakan di bahagian kiri ini. Para pemain pasukan Golden Eagle kelihatan sedikit berhati-hati untuk merencanakan gerakan. Namun itu dia turning yang berjaya untuk lepas dengan set up yang dilakukan. Sekali lagi berjaya dirampas dengan bola berlegar di dalam kotak penalti pasukan Funyu ini. Masih lagi kedua-dua pemain kelihatan bergelut untuk menyelamatkan bola. Dan terus ke kaki penjaga gawang pasukan
Funyu sebentar tadi untuk sepakan gol diberikan kepada pasukan Funyu Seri Alam ini. Terima kasih kita ucapkan kepada semua yang setia bersama dengan kami Sports Hub Network TV, dan pastinya kami sebagai penyiar rasmi bagi Funyu Alumni League 2026 ini akan terus memberikan liputan yang terbaik kepada anda. Dan kami ingin mohon maaf sekiranya berlaku sedikit gangguan untuk secara langsung ini, kerana pihak kami serta barisan teknikal kami pastinya akan terus cuba menyelesaikan sebarang kesulitan, terutamanya di ruang lokasi Seri Alam ini yang agak sedikit ke dalam. Dan kami harap sokongan daripada anda semua akan terus memberikan kami semangat untuk memberikan liputan yang terbaik untuk saingan kancah Funyu Alumni League 2026 ini. Satu lambungan terus ke dalam kotak penalti, cuba untuk dikeluarkan dengan bola masih lagi dalam permainan dengan pasukan Golden Eagle yang menguasai permainan pada ketika ini. Kelihatan ditekan, berjaya untuk lepas. Beliau cuba untuk melakukan percubaan yang agak tinggi. Satu usaha yang pada mulanya kelihatan cukup terbaik sebenarnya ruang yang dimiliki oleh pemain tengah pasukan Golden Eagle sebentar tadi. Namun beliau gagal untuk mendapatkan ruang yang terbaik bagi melakukan percubaan terus ke kubu gawang pasukan Funyu Seri Alam ini. Pendek dengan mereka cuba untuk merangka gerakan dari kawasan mereka sendiri ini. Terkeluar pula hantaran yang cuba dilakukan oleh ketua pasukan Funyu Seri Alam ini. Lambungan terus disegerakan di hadapan kotak penalti pasukan Funyu ini dengan pasukan Golden Eagle. Cuba untuk melakukan penguasaan bola ini kembali ke belakang kepada barisan pertahanan mereka. Untuk kali ini bola digerakkan ke dalam kawasan tengah. Ada ruang yang terbaik untuk mereka melakukan gerakan satu umpanan ke bahagian hadapan kotak penalti pasukan Funyu ini. Masih lagi agak kompak ruangan yang ditutup oleh para pertahanan pasukan Funyu dengan percubaan yang kelihatan terkandas sebentar tadi. Untuk gerakan disegerakan, masih berjaya untuk melakukan hantaran lintang ini dengan lantunan yang berjaya untuk dikawal. Masih lagi dalam penguasaan pasukan Golden Eagle ini, dengan mereka kelihatan cuba untuk mengawal permainan, namun bola tersebut dikesan sudah pun keluar. Untuk kali ini lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Funyu ini. Sekali lagi pertukaran pemain dilakukan oleh pasukan Golden Eagle. Ini pemain yang dimasukkan ketika aksi di babak yang kedua sebentar tadi, dengan peraturan pertukaran pemain yang membenarkan rolling substitution. Mana-mana pemain secara bebas boleh keluar atau masuk, tetapi mestilah dengan kebenaran daripada pemain permainan ataupun pengadil perlawanan. Jika tidak, mungkin akan berlaku sedikit kesulitan, mungkin akan terlebih pemain. Ada pemain yang terlebih sebentar tadi. Baru sahaja saya perkatakan untuk rolling substitution ini, dan ianya terus berlaku oleh salah seorang pemain pasukan Funyu yang diarah untuk keluar, kerana sudah 11 pemain mereka berada dalam arena permainan ini dengan pasukan Funyu. Cuba melancarkan gerakan pantas 3 lawan 2 kali ini.
Dengan ada pemain pasukan Golden Eagle yang turun sedikit ke bawah bagi melakukan bantuan. Umpanan ke bahagian hadapan. Satu set ke bahagian tengah. Segera interception dilakukan. Masih lagi dalam penguasaan pasukan Golden Eagle ini, yang bergelut untuk melakukan penguasaan total mereka. Ketua pasukan Funyu Seri Alam juga kelihatan cuba untuk membantu. Dengan kali ini gerakan dilancarkan di bahagian kiri. Satu umpanan ke bahagian tengah. Ruang yang agak sedikit kosong. Cuba untuk dimainkan ke bahagian kanan ini. Satu hantaran lintang. Namun sentuhan terakhir daripada pemain tengah pasukan Golden Eagle sebentar tadi gagal untuk melakukan shot on target ke kubu gawang pasukan Funyu. Masih lagi pasukan Golden Eagle ini meneruskan penguasaan mereka dengan bola kali ini berpindah tangan kepada pasukan Funyu yang gagal pula untuk melakukan penguasaan. Keluar. Untuk kali ini memberikan lontaran sekali lagi kepada pasukan Golden Eagle ini. Caya untuk lepas. Baik. Trik yang dilakukan. Hantaran yang agak lemah pula. Satu gerakan yang cukup menarik dilancarkan sebentar tadi. Dan jika kita perhatikan lambungan ini, kita perhatikan satu trik dengan gesture badan yang berjaya untuk memperdayakan dua pemain pasukan Funyu sebentar tadi. Kali ini memberikan sepakan penjuru kepada pasukan Golden Eagle. Sepakan gol. Kali ini diberikan kepada pasukan Funyu ini. Dengan bola diminta untuk tidak keluar daripada kotak yang dibenarkan. Untuk sekali lagi lambungan tersebut memberikan kelebihan kali ini. Satu ruang yang terbaik untuk percubaan dilakukan mengenai palang. Namun tindakan susulan sekali lagi bertindak sebagai hero untuk menggagalkan usaha yang dilakukan oleh pemain pasukan Golden Eagle. Sebentar lagi kita saksikan sentuhan pertama, satu lorongan dengan percubaan kaki kanan ini. Bergegar palang. Namun tindakan susulan yang dilakukan gagal untuk memberikan jaringan gol yang dicari untuk melakukan transformasi daripada angka 7 kepada angka yang seterusnya. Dengan sepakan gol kali ini diberikan kepada pasukan Golden Eagle ini. Dengan whistle dibunyikan kerana berlaku pergelutan untuk sepakan percuma diberikan kepada pasukan Funyu Seri Alam ini. Bola diminta untuk sepakan diambil semula kerana whistle belum dibunyikan. Untuk kali ini mereka terus melakukan lambungan. Terlepas. Miscue pula di seberang kiri ini. Baik untuk melepasi kawalan benteng pertahanan pasukan Funyu. Masih lagi berjaya untuk lepas. Satu set. Dan percubaan berjaya untuk memberikan jaringan gol kepada pasukan Golden Eagle ini. Kita saksikan sekali lagi gerakan yang dilakukan di bahagian kiri ini. Satu set untuk jaringan gol
berjaya terhasil untuk memberikan jaringan gol yang ke-8 kepada pasukan pasukan Golden Eagle sebenarnya. Sudah 8-1 kelebihan kepada pasukan Golden Eagle ini. Pastinya mereka ingin terus mendapatkan jaringan yang maksimum bagi menghidupkan peluang yang lebih selesa ke peringkat yang seterusnya untuk aksi FUNYU Alumni League 2026 ini. Dengan pasukan Golden Eagle kelihatan masih lagi menggerakkan serangan mereka. Mereka kelihatan cuba untuk mengawal tempo permainan di dalam kawasan mereka sendiri ini. Dengan umpanan yang kali ini bergerak ke bahagian kiri untuk terus hantaran disegerakan di bahagian hadapan. Umpanan sekali lagi dikeluarkan oleh pertahanan pasukan FUNYU dengan pasukan Golden Eagle cuba untuk menggerakkan bola di seberang kanan ini. Satu umpanan dengan kembali memberikan kepada defend kanan ini, terlepas pula untuk pasukan FUNYU. Kelihatan mengepung tiga orang yang cuba mengepung gerakan pemain pasukan Golden Eagle sebentar tadi. Namun pasukan Golden Eagle, mereka umpama harimau yang dahagakan jaringan gol, umpama singa yang kehausan jaringan gol. Pastinya mereka akan terus melancarkan serangan demi serangan dengan satu gerakan terus kembali sekali lagi dilancarkan di bahagian kanan ini. Kali ini tidak lepas pula untuk memperdaya pertahanan pasukan FUNYU ini. Saya untuk lepas ketua pasukan ini. Oh, baik kawalan yang dilakukan. Namun beliau pastinya perlu diberikan support serta sokongan daripada rakan sepasukan. Kerana bola sepak bukanlah sukan individu. Perlukan semangat juang ke semua 11 pemain yang beraksi bagi menggerakkan segala strategi dan juga formasi yang direncana. Dengan sekali lagi ada pertukaran pemain yang berlaku. Untuk kali ini pemain pasukan Golden Eagle yang cuba memberikan nafas baru kepada barisan pemain-pemain yang berada di ruangan barisan simpanan ini. Dengan seorang pemain pasukan FUNYU diminta untuk keluar dari padang kerana mereka lebih seorang pemain. Dengan gerakan terus dilakukan oleh pasukan Golden Eagle ini, bergerak ke bahagian tepi untuk mereka melancarkan serangan ini. Jaya untuk 1-2 dilakukan dengan lambungan ke bahagian hadapan. Perlu segera untuk diselamatkan, memberikan kepada penjaga gawang terlepas. Namun mujur ketenangan yang menyaksikan penjaga gawang mereka berjaya untuk menafikan
gerakan melalui kesilapan yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Funyu Sri Alam sebentar tadi. Oh, ada hadangan untuk sepakan percuma ini diberikan kepada pasukan Funyu kali ini. Dengan sekali lagi mereka memasukkan pemain yang baru untuk menghidupkan ruang bagi meneruskan aksi permainan pada petang ini. Dengan lambungan sekali lagi disegerakan di bahagian hadapan. Untuk lambungan dilakukan. Oh, ada miscue sekali lagi. Perlu dielakkan kesilapan sebegini kerana itu mungkin boleh memberikan risiko yang boleh mengancam benteng pertahanan pasukan mereka. Ini dia ketua pasukan. Kelihatan tidak boleh memberikan hantaran kepada rakan sepasukan yang berada dalam kedudukan offside. Namun terus tolakan ke hadapan walaupun pemain mereka kelihatan belum bersedia. Lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Funyu ini. Pendek terus mendapatkan rakan sepasukan. Namun mungkin ada sedikit miscommunication kerana pemain sayap kiri mereka masih lagi belum bersedia. Dengan lambungan sekali lagi disegerakan onside kali ini. Ada ruang yang terbaik untuk meneruskan larian. Namun sekali lagi berjaya dihadang oleh penjaga gawang pasukan Funyu Sri Alam sebentar tadi kita saksikan. Larian ini namun gagal untuk memberikan kali ini jaringan gol yang ke-9 berjaya dilakukan. Dengan gol yang ke-9 berjaya memberikan kelebihan kali ini kepada pasukan Golden Eagle kali ini. Kali ini terlepas untuk Funyu Sri Alam melakukan gerakan ini. Satu percubaan namun tinggi pula. Gagal untuk melakukan percubaan tepat. 9-1. Jaringan yang berjaya dilakukan untuk aksi petang ini. Dan pastinya ini merupakan satu jumlah yang cukup besar untuk aksi pembuka tirai di padang Sri Alam ini. Dengan gerakan gagal. Namun umpanan sekali lagi terus dilakukan. Tolakan ke bahagian kanan namun segera dikeluarkan untuk melakukan penyelamatan ini. Satu ruang yang terbaik sebenarnya untuk mereka melakukan sesuatu. Namun gagal. Dengan mereka terus melancarkan gerakan ini. Satu umpanan. Namun gagal untuk memberikan percubaan tepat yang seterusnya kepada pasukan Golden Eagle ini.
Jaya untuk mendapatkan rakas pasukan di bahagian tengah ini. Namun interception berjaya dicuri oleh para pemain pasukan Golden Eagle. Dengan gerakan disegerakan di bahagian kiri ini. Cuba untuk melakukan larian. Masih lagi lepas. Dengan bola masih lagi dalam permainan ini. Oh, sudah pun keluar. Untuk lontaran kali ini diberikan kepada pasukan Golden Eagle. Mereka terus melancarkan gerakan hantaran di bahagian tepi. Namun penjaga gawang lebih bersedia untuk mendapatkan jaringan tersebut. Masih lagi cuba untuk merencana gerakan di bahagian tepi pula oleh para pemain pasukan Golden Eagle ini. Dengan lambungan cuba untuk dilakukan. Masih lagi berlegar di hadapan kotak penalti pasukan Funyu Sri Alam ini. Dengan clearance yang kali ini masih lagi dikawal oleh barisan pertahanan pasukan Golden Eagle. Dengan bola kali ini diberikan lontaran ke dalam kepada pasukan Funyu Sri Alam. Bola diminta untuk diberikan ke seberang sana. Untuk lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Funyu Sri Alam ini. Baik, kawalan pertama yang dilakukan berjaya untuk mendapatkan rakas pasukan. Dengan gerakan mereka kali ini bertukar ke seberang kanan ini. Untuk umpanan sekali lagi diberikan. Oh, ada body contact dengan asakan dari belakang tersebut. Kita saksikan sekali lagi gerakan ini. Namun, oh, kasar. Satu harsh challenge yang pastinya tidak dibenarkan oleh pengadil perlawanan. Sekali lagi memaksa khidmat dua bulan sabit merah Malaysia yang terus ditagih khidmat dan juga perkhidmatan mereka di tengah padang ini. Dengan pegawai perubatan terpaksa memberikan bantuan kepada pemain ini untuk terus mendapatkan rawatan di bahagian tepi padang. Sepakan percuma diberikan kepada pasukan Funyu Sri Alam ini. Lambungan sekali lagi cuba dikawal oleh para pemain pasukan Funyu. Namun bola sudah pun keluar untuk kali ini. Memberikan lontaran ke dalam sekali lagi kepada pasukan Funyu. Mereka terus cuba untuk sekurang-kurangnya merapatkan defisit gol bagi mengurangkan jurang goal difference. Dan itu dia tipan whistle menamatkan aksi di padang Sri Alam ini. Kedudukan pastinya 9-1. Dan kami tinggalkan anda dengan wajah-wajah keceriaan kesemua pemain yang beraksi pada petang ini. Pasukan Funyu Sri Alam dan juga pasukan Golden Eagle. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang masih lagi setia kekal bersama dengan kami dari awal sehingga ke penghujung permainan. Terima kasih. Majulah sukan untuk semua. Assalamualaikum.